السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله إياك نعبد الصراط المستقيم صراط الذين غير المغضوب عليهم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن والصعب إذا شئت سهلا يا رب العالمين. أما بعد، alhamdulillah ini dapat kita sambung dengan hadis 40. Kita masih lagi bincang hadis yang ke-41. Mengikuti syariat Allah adalah tiang keimanan. Jadi minggu lepas kita berhenti pada soalan 655. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Muhammad ayat 25 hingga 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina irtaddu 'ala adbarihim min ba'di ma tabayyana lahumul huda asy-syaitanu sawwala lahum wa amla lahum. ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. Maksudnya, sesungguhnya orang yang kembali ke belakang, yakni kepada kekufuran, sesudah petunjuk itu jelas bagi mereka, syaitan telah menjadikan mereka mudah berbuat dosa dan memanjangkan angan-angan mereka. Yang demikian itu kerana sesungguhnya mereka, yakni orang-orang munafik itu, berkata kepada orang-orang yang benci kepada apa yang diturunkan oleh Allah Ta'ala kepada orang-orang Yahudi, yakni orang-orang Yahudi, kami akan mematuhi kamu dalam beberapa urusan, sedangkan Allah mengetahui rahsia mereka, bagaimana keadaan mereka apabila malaikat maut mencabut nyawa mereka seraya memukul muka mereka dan punggung mereka. Yang demikian itu adalah kerana sesungguhnya mereka mengikuti apa yang menimbulkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, dan kerana mereka membenci apa yang menimbulkan keredaannya, sebab itu Allah menghapuskan pahala amalan mereka. Ini sambungan daripada kita bincang tajuk minggu lepas, iaitu cinta kepada yang dibenci oleh Allah SWT dan benci kepada apa yang dicintai oleh Allah SWT adalah kufur dan kesesatan. Jadi ayat ini dia nak cerita kepada kita tentang golongan-golongan yang telah murtad, menjadi kufur terhadap Allah SWT setelah mereka itu menerima kebenaran dan tahu tentang kebenaran. Ahli tafsir kata golongan ini ialah ahlul kitab. Ahlul kitab. Setengah pandangan kata golongan munafiqun, dan setengah lagi
mengatakan mereka ini ialah orang-orang beriman, tapi mereka mempunyai iman yang sangat lemah. Ini di antara kita kata perkara yang menakutkan kita sebagai orang Islam, orang beriman, supaya kita ni dijauhkan oleh Allah SWT daripada terlibat dengan perkara seumpama ini, kerana ia melibatkan akidah kita. Perkara murtad ni kita sebut batal iman kita, batal Islam kita. Apabila batal Islam, batal iman, semua amalan kita, Allah Ta'ala kata di ujung ayat tu, فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ, Allah menghapuskan amalan-amalan mereka, pahala-pahala mereka. Maknanya sia-sia lah. Sebab setiap daripada syarat-syarat sah amal ibadat kita ni, paling utama ialah Islam. Islam lah syarat utama. Maka kalau terbatal Islam kita itu, sia-sia semua sekali. Jadi ini cerita di sini di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana ada golongan yang telah beriman kepada Allah dan Rasul di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka ini ahlul kitab yang Allah Ta'ala beri mereka kehebatan daripada segi penguasaan ilmu pengetahuan, boleh baca kitab. Lepas tu dinamakan ahlul kitab. Kalau kita kata orang yang bertaraf alim ulama lah, orang yang hebat zaman Nabi, iaitu Yahudi dan Nasrani. Sehingga Allah Ta'ala sebut dalam suratul Baqarah, alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang yang Allah Ta'ala beri Alkitab ini, kelebihan Allah Ta'ala beri kepada mereka, lalu mereka ini boleh mengenali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu seperti mana mereka kenal anak mereka. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Nak beritahu kepada kita, dia baca kitab, dia kaji kitab, siapa dia kenal sifat-sifat Nabi itu seperti mana mereka kenal anak. Kalau ibu bapa yang kenal anak ni, dia tak bertukar dengan anak orang lain, betul tak? Kita tak akan bertukar dengan anak orang lain. Kita tengok ke belakang pun kita boleh kenal anak kita, cara jalan, bahkan dengan cakap pun kita cendah anak kita tu. Nak ayat kita biasa telajar, kenal telajar. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Dia kenal Nabi ni, golongan Yahudi dan Nasrani ni, ahlul kitab ni, seperti mana mereka tu kenal anak mereka, tapi mereka ingkar, kufur juga. Ini berita Allah Ta'ala kata, innal ladzina irtaddu ala adbarihim, orang-orang yang murtad, yakni kembali kepada kekufuran. Allah Ta'ala guna perkataan irtaddu ala adbarihim, paling punggung, paling belakang. Adbar ni daripada badan ad-dubur. Dubur ni belakang. Hak depan tu kubur, hak belakang tu dubur. Adbar ni paling belakang. Mana paling piak, duduk molek-molek berhadap dengan Nabi tu paling piak. Min ba'di ma tabayyana lahumul huda, selepas mereka tu mendapat keterangan yang nyata daripada Nabi kita berkaitan dengan agama Allah, kebenaran dan petunjuk. Tahu belakang. Nak banding dengan kita ni rasa jauh ilmu dia, ahlul kitab. Lebih tinggi lagi, lebih hebat lagi lah ilmu dia. Bahkan dia cerita satu ketika Nabi berjalan dah, dia tengok, ni bukan orang biasa ni. Dia pergi tanya, dia pergi tahu pak saudara Nabi, Abu Talib. Dia kata, awak balik cepat-cepat lah, ni bukan orang biasa ni. Ni kalau tidak silap aku kat Nabi ni. Nak kata dia tahu, dia kenal, belum dilantik jadi Nabi lagi. Dia tengok tanda-tanda yang ada pada Nabi kita tu, memang dia yakin
tapi dia tidak beriman. Kemudian Allah Ta'ala sebut sebab apa dia jadi gitu. Asyaitanu sawwala lahum wa amla lahum. Itu kisah dia. Puca dianya syaitan telah menjadikan mereka mudah berbuat dosa. Sawwala lahum wa amla lahum. Dia telah kena tipu oleh syaitan yang telah menghias, mempermudah dan membuat sesuatu keburukan dan dosa itu dia rasa indah. Dia rasa sedap, dia rasa baik, dia rasa comel, dia rasa rasional, dia suruh masuk akal di mata manusia. Dan dia suruh gitu juga. Siapa yang buat dia rasa gitu? Syaitan. Sehingga dia rasa lazat melakukan maksiat tadi. Itu kerja syaitan. Sawwala lahumus syaitan. Syaitan ni gelaran bagi makhluk yang jahat. Syatana ni maknanya jauh. Yakni jauh menyimpan daripada kebenaran. Tersesat jauh. Syaitan. Maka syaitan ni diberi gelaran kepada semua jenis jin jahat, semua jenis manusia jahat, semua jenis binatang-binatang yang jahat, syaitan mereka, termasuk manusia. Dan di sini maknanya bukan syaitan yang tidak nampak tengok je ni, hak pandai kecek kita ni. Syaitan yang nampak tengok dan kalau manusia pun boleh juga kecek kita. Supaya kita bersama mereka jadi jahat seperti dia. Itu yang Allah Ta'ala beri peringatan ni, sawwala lahum wa amla lahum. Dan syaitan ini melalaikan manusia tadi dengan memberi angan-angan kosong, janji-janji palsu, serta membisikkan mereka supaya menunda-nundakan taubat mereka dengan alasan esok masih ada, minggu depan ada lagi, bulan depan ada lagi, tahun depan ada lagi, nanti lepas ni kita taubatlah. Amla lahum. Itu pertama, disebabkan mereka telah diseleweng, ditipu dayakan oleh syaitan. Mana apa? Mana dia telah meletakkan cintanya kepada syaitan, tidak kepada Allah. Sedangkan syaitan itu makhluk yang dibenci oleh Allah Ta'ala. Gelaran syaitan pertama-tama Allah Ta'ala beri atas dunia ni, makhluk yang namanya Iblis. Iblis ni satu makhluk daripada golongan jin. Iblis ni maknanya ablasa iblis, juga memberi maksud kejahatan. Iblis. Maka iblis ni dia telah engkar titah perintah Allah SWT. Sewaktu Allah Ta'ala perintah dia suruh sujud pada Nabi Adam AS. Bukan sujud beribadat, tapi sujud atas dasar perintah Allah Ta'ala, menghormati. Dia sebelum itu dia bersama dengan para malaikat adalah hamba yang sangat taat, kuat beribadat. Sebelum dia dengan malaikat ni, dan diceritakan dia balas sama ni, malaikat dengan iblis ni balas sama, sehingga malaikat rigak, tangkap dia, pegang dia, sama-sama beribadat kepada Allah SWT taat. Sehinggalah mari perintah Allah Ta'ala suruh sujud kepada Adam engkar. Aba wastakbaru, enggan dan sombong untuk tunduk kepada titah perintah Allah SWT. Dzalika bi annahum qalu lil ladzina karihu ma nazzala Allah sanuti'ukum fi ba'dil amr. Disebut di sini mengapa mereka itu menjadi kufur, murtad daripada agama Allah SWT, kerana mereka, yakni golongan-golongan munafikun itu berkata kepada orang-orang yang benci kepada apa yang diturunkan oleh Allah Ta'ala.
Yang ni orang Yahudi tadi, kami akan mematuhi kamu dalam beberapa urusan. Taat. Kita taat kepada mereka yang benci kepada apa yang diturunkan oleh Allah. Al-Quran. Kitab Al-Quran Allah Ta'ala turun situ. Ada golongan ni yang dikenali dengan Yahudi, Nasrani di zaman Nabi kita SAW. Mereka ni tidak suka dengan apa yang diturun oleh Allah Ta'ala daripada segi titah perintah dan larangannya. Kita pula sebagai orang beriman, kita duduk ikut dia, dia taat dia. Maka di situ juga boleh menyebabkan kita ni terkeluar daripada agama Allah SWT yang disebut sini kecintaan kepada yang dibenci oleh Allah. Benda tak nampak mana sikit ya. Berkaitan dengan jiwa, berkaitan dengan hati, berkaitan dengan pegangan kita. Walaupun pada zahir amalan kita tu seakan kita ni orang beragama lah, tapi fahaman kita, pegangan kita, akidah kita tadi, itu kita kena hati-hati lah. Selalu kita bawa perumpamaan kan, dia apabila kita contohnya ada seorang yang ada kebun dan dia ni mengeluarkan macam-macam peraturan kebun dia ada pekerja-pekerja lah hak berdaftar dengan dia. Dan semua pekerja tadi mesti ikutlah apa hak dia tentukan daripada segi peraturan hak ada dalam kebun dia. Masa bekerjanya nak petik buah hak mana so nak bubuh tempat mana. Barulah tuan saat ni berkenan suka dengan dia, terima dia bekerja. Tapi tiba-tiba kita sebagai pekerja kita diikut arah orang lain contohnya. Hak tidak tuan kebun saat ni mesti marahlah, kena pecah. Kita dengan Allah Taala kita juga, kita duduk dalam kebun Allah Taala. Dunia ni, langit bumi ni kebun Allah Taala. Segala benda yang Allah Taala sedia kelengkapan. Ya, nikmat-nikmat. Maka Allah Taala sediakan peraturan-peraturan kita kena ikut. Tiba-tiba kita pergi ikut hak makhluk dia. Allah Taala kata aku Tuhan aku, makhluk Tuhan. Situ maknanya apabila kita buat kita dia jadi orang panggil walak kita tadi, kecintaan kita tadi diberi kepada selain Allah Ta'ala. Itu termasuk dalam tauhid juga. Tauhid dipanggil al-uluhiyah. Kami akan mematuhi kamu dalam beberapa urusan sedangkan Allah mengetahui rahsia mereka. Bagaimana keadaan mereka bila malaikat maut mencabut nyawa mereka seraya memukul muka mereka dan punggung mereka. Mereka ini akan diazab oleh Allah Ta'ala, oleh malaikat maut. Pukul muka, pukul punggung dia. Yang demikian itu adalah kerana sesungguhnya mereka mengikuti apa yang menimbulkan kemurkaan Allah. Kita duduk tunggu Allah Ta'ala murka, Allah Ta'ala tak suka. Yang kerana mereka membenci apa yang menimbulkan keredaannya. Dan kita tak suka apa yang Allah Ta'ala suka. Ini dalam kaedah disebut ar-ridha bi ma'siyati ma'siyatun. Kita suka dengan maksiat adalah satu kemaksiatan. Ar-ridha bil kufri kufrun. Kita reda dengan kekufuran, satu kekufuran. Okey, habis itu dah. Model ikutan sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan contoh yang ideal tentang kebenaran cinta terhadap Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi contoh kita, model ikutan kita ialah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang tanya nak cari, nak tengok mana contoh, nak tengok mana model dia, maka para sahabat Nabi. Kita ada kitab-kitab Hayatus Sahabah, kehidupan para sahabat, ciri-ciri para sahabat, bagaimana para sahabat menunjukkan kecintaan mereka kepada Allah dan kepada Rasul. Mereka mencintai apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, dan membenci apa yang dibenci oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya. Semua ini melibatkan perasaan dan emosi kita lah. Cinta kepada Allah, cinta mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya mendahului cinta kepada selainnya. Hawa nafsu mereka benar-benar mengikut
apa yang datang bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga kan mereka mengorbankan diri. Sanggup mengorbankan diri sebagaimana kita belajar baca sirah-sirah Nabi sewaktu perang Uhud, bagaimana para sahabat ni tahap belakang dia. Tahap belakang panuh mari pupak kena belakang dia. Mengorbankan jiwa mereka. Kena belakang, kena tubuh. Sehingga Nabi pun cabut. Nabi Isa darah dengan mulut dia Nabi tutup. Baca ayat sehingga sembuh luka-luka. Mereka dah rela berkorban kepada Nabi kita SAW, mengorbankan diri, roh mereka dan harta mereka di jalan Allah. Mereka sanggup memerangi bapa dan datuk nenek mereka. Ini kita belajar sebenarnya. Di mana turun ayat yang menunjukkan bahawa mereka ini memerangi bapa-bapa mereka, datuk-datuk mereka, nenek-nenek mereka, saudara-saudara mereka, adik-beradik mereka yang menentang Allah Ta'ala dan Rasul. Berhijrah meninggalkan anak isteri. Sanggup tinggal anak dan isteri. Berat tinggal anak dan isteri ni satu benda yang beratlah. Ibu bapa, ahli keluarga dan tanah tumpah darah mereka. Tinggal kampung halaman mereka, Mekah. Justru mereka lebih mengetahui tentang kebenaran dan amat memahami akan kelebihannya. Mereka tahu, faham apa itu kebenaran, apa itu al-haq, dan mereka memahami akan kelebihan-kelebihan apabila mereka mengutamakan kebenaran tadi. Lihatlah kepada pendirian Umar radhiyallahu anhu ketika berkata, "Ya Rasulullah, Tuhan lebih aku cintai dari setiap sesuatu melainkan diriku." Satu hari Umar ni dia pergi ke Nabi, dia kata, "Oh, aku cinta kepadamu wahai Rasulullah. Ya Rasulullah, aku lebih mencintaimu daripada segala perkara melainkan diriku." Maknanya diri dia pun dia saya jugalah. Pada itu doklah mu berlaku ya Rasulullah. Sabda Rasulullah SAW, tidak lagi. Mu belum mencintai aku lagi. Demi dia yang memegang jiwaku di dalam genggamannya sehingga aku menjadi lebih kamu cintai dari diri kamu. Nabi kata, tidak lagi Umar, kalau setara tu mu cinta kepadaku, aku dan muduk sayang lagi ke dirimu, belum lagi mencintai aku. Sebagai Nabi dan Rasul. Umar pun terdiam seketika. Umar, Nabi kata gitu senyap. Lalu memahami bahawa hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah lebih utama dari semua hak. Dan didahulukan dari hak semua makhluk, sehingga nyawa wajib dikorbankan di jalannya. Jalan Nabi kita Muhammad SAW. Justru dialah yang menyelamatkan jiwa itu dari api neraka. Sebab Nabi ni Rasul dan diutus oleh Allah Ta'ala. Disebabkan dia, kita ni selamat daripada api neraka Allah. Kalau Allah Ta'ala ta'ata dia, tunjuk jalan kebenaran, tunjuk jalan yang lurus, mungkin kita hari ni lagu mana tak tahu dah, duduk di atas jalan yang tidak betul. Lalu Umar radhiyallahu anhu berkata, maka sesungguhnya Tuhan sekarang demi Allah lebih aku cintai dari diriku. Umar kata, kalau begitu mulai hari ini dia kata, dia bersumpah demi Allah, maka engkau wahai Muhammad lebih ku cintai dari diriku sendiri. Gitu sekali ya. Rasulullah SAW bersabda, sekarang ya Umar, yakni maksudnya sekarang barulah sempurna imanmu wahai Umar. Baru sempurna iman. Yakni sekarang sempurna iman kamu wahai Umar. Justru itu para sahabat berhak menduduki takhta pujian yang berkekalan dari Allah SWT bagi iman mereka. Lantaran Allah SWT berfirman, "Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansari walladhi nattaba'uhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu an wa 'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anharu khalidina fiha abada. Zalikal fawzul 'azim." Dan orang yang terdahulu yang mula-mula berhijrah dan memberi bantuan dari orang-orang muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang menurut jejak langkah mereka dengan kebaikan, yakni iman dan taat,
Allah redha akan mereka dan mereka pula redha akan dia. Yang kita sebut para sahabat radhiyallahu anhum wa radu an. Allah Taala redha mereka. Dia akan dia serta ia menyediakan untuk mereka syurga-syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang besar. Surah At-Taubah ayat 100. Itu gelaran yang besar yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada para sahabat yang mengikuti jejak langkah Nabi kita Muhammad SAW. Mereka itu radhiyallahu anhum wa radu an. Bila situ kita masuk untuk kesimpulan bagi tajuk ni. Faedah hadis, wajib atas setiap orang Islam merujuk segala amalannya kepada Alkitab dan As-Sunnah. Segala amalan kita yang kita buat seharian, bermula daripada solat, sembahyang, sebagainya, kena rujuk Al-Quran dan juga As-Sunnah, dan berusaha agar amalan-amalannya selari dan sepakat dengan kedua-duanya. Biar selari dengan Quran dan selari dengan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya kita tak boleh nak reka-reka sendiri ataupun buat dalam keadaan kejahilan. Tidak tahu. Maka di sinilah wajibnya kita belajar fardu ain, fardu yang melibatkan rukun-rukun Islam. Untuk supaya tidak lari daripada apa yang dikehendaki oleh Al-Quran dan juga Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang keduanya, barang siapa membenarkan syariat Allah SWT dengan hatinya dan berikrar dengan lidahnya, namun menyalahinya dengan perbuatannya, maka dia adalah fasik. Mulut ya betul dah mengaku dah, ikrar dah, hati pun beriman dah, tapi perbuatannya menyalahi, buat dosa sama dah, tak sembahyang, maka itu kita gelar fasik. Barang siapa perbuatannya selari dengan kehendak syariat, perbuatannya selari dengan kehendak syariat, namun i'tiqad dan fikirannya menyalahi syariat, maka dia adalah munafik. Iman dia dipanggil iman yang bocor. Kita sebut iman bocor, tumbuh ragu-ragu pada keimanan. Sedangkan amalan kita tengok comel, semaya comel dah, dari segi rukun dia, syarat dia, puasa comel dah, tapi dia punya i'tiqad dia, fikiran dia duk ragu-ragu lagi, tidak yakin dengan keimanan pada Allah dan Rasul, maka ini ialah munafik. Ini tidak nampak di mata kasar kita. Allah Ta'ala sahaja yang tahu. Barang siapa terkeliru dan terperangkap di dalam semua pendirian itu, tak tahu mana so, spesifik mula-mula dok juga, pertama dok juga, maka beliau adalah zindik yang tidak ada agama. Tak ada agama. Yang ketiganya, antara perkara-perkara lazim bagi iman ialah membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mempertahankan syariatnya. Jadi kita yang duduk di akhir zaman ni, di mana Nabi kita pun sudah pergi lama dah, tak ada. Kita nak bantu dia, maknanya kita membantu ajaran Nabi kita Muhammad SAW, dibawa oleh Nabi. Kita sebarkan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sentiasa berselawat kepada dia. Perkara ini lazim bagi kita, supaya kita ni iman kita senantiasa bertambah dan mempertahankan syariat yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Maknanya kita lah orang pertama apabila orang mempertikaikan tentang Nabi kita Muhammad SAW. Orang hina Nabi ataupun macam-macam lah ni timbul dah. Orang kata Nabi ni gini dah, macam-macam. Kalau kita baca dalam media masa kan, orang kata Nabi kita Muhammad ni bini Rama, bini Rama ni kuat nafsu, dia kata macam-macam dia reka. Dia orang panggil menghina Nabi kita Muhammad SAW. Maka kita lah orang pertama mempertahankan. Kita lah orang mula-mula seru, terasa di hati kita. Suruh nak marah kau macam-macam lah. Ni orang kata gapo pun tak suruh gapo. Beres lah dah. Sekurang-kurangnya dalam hati kita.
Ada macam-macam orang tuduh Nabi kita Muhammad SAW. Nabi kita ni kata banyak perang, duk bunuh orang. Duk, dia kata Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad ni melalui mata pedang. Berapa puluh peperangan yang diikuti oleh Nabi kita. Perang semua. Boleh katakan setiap tahun Nabi perang. Dia kata agama Islam ni agama yang ganas. Ada. Tidak sebenarnya. Tidak. Itu semua adalah paham-paham yang salah yang telah menghina Nabi kita Muhammad SAW. Ada ajaran-ajaran yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Maka kita sebagai orang yang beriman, yang ada iman, maka kita kena pertahankan. Kita lah orang pertama-tama kena pertahankan apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Imam Malik ada sebut berkaitan dengan kenyataan kita sebut tadi, man tasawwafa wa lam yatafaqqah faqad tazandaqa. Imam Malik dia sebut, wa man tafaqqaha wa lam yatasawwaf faqad tafassaqa wa man jama'a bainahuma faqad tahaqqaqa. Yakni orang yang menitik berat soal tasawuf saja, akhlak saja, soal hati saja, tapi dia tidak pernah memahami tentang syariat agama Allah Ta'ala ini, Imam Malik kata zindik. Orang tidak beragama. Sebab dibimbangi apabila dia tidak memahami agama, takut apa hal dia bawa tu menyeleweng, sesat. Lepas tu kita tengok ramai orang bergerak atas orang panggil ajaran-ajaran sesat. Ataupun dia panggil apa ni, beramal tapi tidak ada sandaran yang tepat daripada Nabi SAW. Daripada segi bacaan banyak dah ni. Bacaan zikir. Dia kadang-kadang dia sendiri pun tak faham bahasa Arab. Dia berzikir. Pergi rujuk kepada orang yang pakar bahasa Arab. Salah mana? Tu kan kita tanya tu. Dia beramal lama mana dah. Maka amalan dia kadang-kadang dibantu oleh syaitan. Jadi syaitan pula mari, bukan Allah Ta'ala mari, bukan para malaikat mari, iblis pula mari. Dah bantu dia, beri kekuatan kepada dia. Dia syok dah. Wa man tafaqqaha wa lam yatasawwaf faqad tafassaqa. Orang yang duduk menitik beratkan soal syariat fiqh saja tapi tidak menitik beratkan soal tasawuf, soal hati, soal ikhlas, keikhlasan. Maka orang jenis ni disebut fasik. Semaya tapi jiwa kotor. Ada mari sifat riya, ada mari sifat ujub, ada mari sifat takabur. Dia tidak pernah untuk membersihkan jiwa. Disebut tasawuf, perkara yang berkaitan dengan akhlak. Maka orang jenis ini disebut oleh Imam Malik ialah orang yang fasik. Rosak juga dia. Wa man jama'a bainahuma faqad tahaqqaqa. Kita kena kumpul kedua-dua sekali baru betul. Di antara fiqh dan juga tasawuf tadi kena ada sekali. Semaya juga. Kemudian kena ada keikhlasan. Kena bersih jiwa kita. Ni jadi disebut gitu. Mana ada kekhusyukan, sembahyang yang ada khusyukan daripada segi hati kita. Senantiasa kita muhasabah diri kita. Kita meninggalkan sifat-sifat takabur. Tu. Maka orang yang hanya orang kata menitik beratkan soal tasawuf berkaitan dengan akhlak jiwa, dan dia rasa syok, orang kata tak, daripada segi perasaan, tapi daripada segi ilmu syarak dia tidak menguasai. Dia memang dia jadi takut jadi terbawa-bawa benda-benda rekaan-rekaan yang tidak ada dalam agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini digelar sebagai zindik. Maka kita kena ada dua-dua sekali pada segi ilmu fiqhnya, syaraknya, penyucian jiwanya, akhlaknya, barulah kita sampai kepada hakikat keimanan sebenar dan kesempurnaan dalam agama kita. Jadi habis dah untuk tajuk kita malam ni berkaitan dengan hadis 41, iaitu mengikuti syariat Allah adalah tiang keimanan. Jadi insya-Allah minggu depan kita akan masuk hadis yang khususnya, yakni hadis yang terakhir ni, itu hadis yang ke-42, iaitu tajuknya keluasan rahmat Allah Azza wa Jalla. Jadi hadis terakhir. Habislah kita. Habislah apa ni? Hadis 40. Ada beberapa muka surat lagi insya-Allah. Ada beberapa kali lagi lah. Ni nak baca kitab apa, kita bincang dengan cikgu haji kita.
Allah a'lam. Kita berhenti situ malam insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al Allahumma fina wa la ma'ana wa la man yatba'una shaqiyyan wa la madrudan wa la mahruman ya rabbal alamin. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله